boleh sejukkan aircon kereta korang yang dah tak sejuk tu? Nak tahu? Layan video ni. Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari. So hari ni aku nak berkongsi dengan korang tips macam mana nak maintain ataupun nak jaga kereta punya aircon system, dan dalam masa yang sama nak pastikan sistem aircon kereta korang sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Yang mana yang tak rasa tak sejuk, especially pada waktu tengah hari, waktu panas ni, korang boleh follow tips ni. Okay, so antara punca-punca aircon rasa tak sejuk apabila kondenser ni, ini namanya kondenser, tempat penyejukan gas aircon ni tersumbat. Tersumbat dekat mana? Okay, kalau korang tengok dekat sini so fungsi rongga-rongga dekat kondenser ni adalah untuk laluan angin bagi menyejukkan saluran-saluran gas yang mengalir dalam sistem aircon. Okey, apa yang berlaku bila keadaan dia terlampau? Ada ulat lah yang melekat, ada bendasing-bendasing yang menghalang laluan angin untuk menyejukkan saluran piping gas ni. Itu yang menyebabkan gas aircon korang lambat untuk disejukkan. Okey, so dengan modal bawah pada RM20 yang mana korang hanya perlukan condenser cleaner. Okey, condenser cleaner ni pun korang boleh dapat dekat DIY. Mana-mana DIY pun ada jual, tak semestinya brand ni. Dia ada macam-macam jenis brand dekat pasaran sekarang. Korang boleh buat sendiri je, boleh buat DIY dekat rumah. Okey, hanya perlukan condenser cleaner ni dan juga air lah. Okey, tak perlu water jet pun. Dekat rumah pun korang boleh buat. So macam mana cara nak buat? Okey, ini kebetulan bumper dia dah kita buka. Tapi kalau tak buka bumper pun tak ada masalah, sebab dia ada rongga-rongga untuk korang tembak masuk ke bahagian kondenser ni. Yang kau perlu buat, pasang dia punya tempat nozzle penembak ni. Okay, so korang spray je rata-rata dekat bahagian kondenser ni. Spray bagi rata, bagi dia masuk. Dan kau tunggu. Bila korang dah spray, korang kena tunggu dalam 5 ke 10 minit bagi dia bekerja sendiri. Korang boleh tengok dekat sini, dia dah mula bekerja. Kotoran-kotoran dah mula nak turun. So, elok-eloknya korang habiskanlah satu botol ni, korang habiskan je untuk cuci satu kondenser ni. Okey. Okey, untuk first step, bila korang dah tembak, korang dah biarkan dia sampai dia bekerja macam ni. Buih kotoran-kotoran semua dah nampak keluar, dah nampak hitam kat sini. So apa yang kau perlu buat, korang siram dia lah. Tak perlu water jet pun tak perlu, tak perlu air yang tajam, tak perlu nak tembak laju-laju. So korang siram je kat sini, korang boleh tengok lah kotoran dia turun macam mana Okay, so kalau